Untuk perkara dunia, manusia berlumba-lumba untuk dapat yang terbaik. Dia nak pakaian, kalau nak pakai yang terbaik. Dia nak makan yang terbaik. Dia nak rumah yang terbaik. Dia nak kenderaan yang terbaik. Tapi bila datang pada perintah Allah SWT, dia buat lebih kurang. Yang penting aku solat. Ini kita sebenarnya. Sebab tu kita keluar dari Allah SWT ni, kita nak belajar-belajar. Kita nak anggap segala perintah Allah SWT ikut cara Nabi ni satu perkara yang besar di sisi Allah SWT. Satu orang berniaga tentang ni, dia duduk depan rumah dia berniaga. Dia jual burger. Satu hari dapat RM50, RM60, kadang-kadang RM70, kadang-kadang RM100. Tiba-tiba satu orang sahabat datang jumpa. Mat, kau berniaga kat sini tak bagus lah. Kan, tak ada orang lalu. Buat apa berniaga sini? Kau pergi berniaga depan sikit, jauh kat depan tu. Kat jalan besar tu. Kalau kau berniaga kat situ, insyaAllah kau boleh maju perniagaan kau. Orang ramai situ. Dia pun buat keputusan, besok dia buka je kedai, dia tolak troli dia. Troli burger tu, berat lah. Tolak, sanggup tolak jauh-jauh. Jual tepi jalan tu. Berpeluh-peluh dia. Dia pun buka tepi jalan, satu hari dia ada dapat RM1,000. Agak-agak besok tu dia nak buka depan rumah ke dekat tepi jalan sana. Tepi jalan sana. Pasal apa? Manusia tahu bila mana dia lakukan pengorbanan, dia dapat lebih daripada apa yang dia dapat sebelum ni, dia akan korban lagi dan lagi. Tapi bila mana Nabi SAW bagi tahu, satu orang yang ada solat dekat rumah, dia dapat satu ganjaran kebaikan. Dan bila mana manusia bersusah payah mujahadah, keluar daripada rumah dia, dalam keadaan dia berwudu, setiap langkah dia Allah SWT ampunkan satu dosa dia, Allah SWT bagi dia satu kebaikan, Allah SWT naikkan dia satu darjat. Manusia tak yakin. Sanggup pergi jauh-jauh, pergi Singapura, dapat lagi besar. Tadi ada sahabat kita beritahu pergi petik buah dekat Australia, sanggup untuk perkara dunia. Tapi rumah kita dengan masjid tak sampai 10 minit, tuan-tuan, kita tak sanggup nak pergi. Solat kita dekat dia. Jadi duduk dalam suasana iman ni, tuan-tuan, kita nak belajar-belajar. Hari ini kita bukan tak tahu, kita dah tahu dah ganjaran-ganjaran orang yang solat, kelebihan-kelebihan orang yang solat berjemaah ni kita tahu. Cuma iman kita lemah. Jadi kita keluar dari Allah, kita nak usahakan iman kita lagi dan lagi. Boleh insyaAllah